Baru-baru ini, kecoh kononnya, My Kiosk paling mahal dekat Yongping, Johor. DAP pun cepat-cepat turing jari ini salah MCA. Tapi tak tengok ke pengumuman rasmi dari Majlis Bandaraya Ipoh? Satu kios sana RM25,000 Lagi mahal RM1,000 dari Yongping. So, Ipoh ni MCA punya kawasan ke? Atau DAP? Kenapa senyap je bila kena patang hidung sendiri? Isu sebenarnya bukan siapa yang pasang kios, tapi siapa lulus bajet. Siapa tetapkan harga siling? Jawapannya, KPKP dan menterinya ialah ngakoming dari DAP. Jadi, bila harga satu mic kios sampai RM25,000, nak salahkan MCA dulu? Cerminlah sikit. Lagi kelaka, ada pula kata ahli majlis MCA patut kawal harga mic kios dalam mesyuarat tender. Boleh tahu sejak bila ahli majlis MCA duduk dalam mesyuarat tender? Lagipun, ahli majlis DAP jauh lebih ramai dari MCA satu negara. Tapi, harga tetap mahal seluruh negara. So, apa logik ini? Jangan cuba alih isu dengan cakap ada 800 kontraktor terlibat. Ini semua pasang saja. Untung pun sikit. Kos sebenar datang dari material dan supplier wajib. Dengar cerita, 3 atau 4 syarikat je dibenarkan supply. Jadi memang mahal. Mahal bukan sebab kios canggih sangat. Mahal sebab apa? Wajib ikut. Saya tak tuduh ya. Saya cuma tanya je. Ada kroni ke? Soalan je. Bukan tuduhan. Jangan marah. Saya Abang T dari Segamat. Suara rakyat sentiasa jadi keutamaan.